Kita raja berperlembagaan. So Malaysia adalah sebuah negara raja berperlembagaan, perlembagaan yang paling tertinggi. Okey. Perlembagaan yang paling tinggi, maksudnya parlimen, constitutional supremacy. Perkara 4.1 perlembagaan. So mana-mana undang-undang, peraturan ke apa saja yang melanggar perlembagaan, dia adalah unconstitutional. So ini struktur negara lah, struktur negara Malaysia, paling constitutional paling tertinggi. Okay. So constitutional ni maksudnya apa? Perlembagaan maksudnya apa? Perlembagaan maksudnya kontrak sosial negara. Kontrak sosial antara rakyat dengan pemimpin. So macam mana pemimpin boleh mendapat kuasa menjadi kerajaan? Dia adalah atas mandat rakyat, atas sokongan rakyat. Okay. Rakyat yang bagi amanah kepada pemimpin untuk jaga hak dia, kebajikan dia sebagai rakyat. Itu prinsip law of trust. So law of trust, trustor pemegang amanah adalah kerajaan, pemimpin, khalifah. Okay. Tapi kalau so pemimpin yang mana menjadi pemimpin, dia bukan tiba-tiba jadi berkuasa